Islam saya tak dibenarkan. Itu pun sudah menjadi satu dakwah. Kalau kita beli barang secara ansuran, pastikan kita bayar ikut ansuran tersebut. Kita tunjukkan contoh-contoh yang baik. Ada di antara kita ni mungkin ada kawan dia meraihkan tahun baru Cina, Dipawali ke apa-apa. Kita tanya mereka, oh awak raihkan apa tahun baru Cina? Kenapa orang Cina merayakan tahun baru Cina? Ceritalah sikit. Atau kenapa orang India merayakan Dipawali? Ceritalah sikit. Daripada dia cerita-cerita tu, kita pun boleh tanya soalan. Kita nak dakwah tentang Islam, kadang-kadang bukan senang nak terus cerita Islam. Bukan senang. Mula-mula bina hubungan dulu, akrab dulu. Bila sudah ada bina hubungan, sudah ada kepercayaan, sangat penting kepercayaan, barulah kita mulakan dakwah kita. Satu daripada cara yang berkesan, tanya tentang agama mereka dulu. Sebab kalau orang datang cerita tentang Kristian pada kita, kita pun tak mau dengar. Tetapi kalau orang tanya Islam tu apa, kita pun semangat nak cerita, betul tak? Tanya tentang agama dia dulu. Awak ni agama Kristian ni, ceritalah pasal Kristian sikit. Saya nak tahulah, saya sukalah nak belajar tentang agama orang lain. So biar dia cerita. Bila dia cerita, kita tanya soalan. Tapi tanya soalan bukan cara kasar, cara baik. Kita tanya soalan, dia kena jawab. Lama-lama dia rasa penat. Bila dia rasa penat, dia kata daripada aku cerita agama aku, baik aku tanya dia pasal Islam, boleh aku relax sikit. Sekarang dia pula tanya tentang Islam. Bila dia tanya tentang Islam, bagi saya tidak gemar untuk terburu-buru cerita kebaikan Islam. Saya lebih suka menceritakan ataupun menyelesaikan salah tanggapan yang ada dalam diri mereka. Saya pernah hidup sebagai orang bukan Islam dulu. Saya pernah hidup sebagai orang kafir dulu. Orang bukan Islam ini ada beberapa salah tanggapan dalam kepala mereka tentang Islam. Bagi orang Malaysia sebagai contoh yang sudah biasa dengan orang Islam, dia tahu dalam Islam ada beberapa kebaikan, tetapi dalam Islam juga ada beberapa keburukan, dan keburukan inilah menghalang mereka. Jadi tanya mereka, apa yang awak tak suka tentang Islam? Apa yang awak tak setuju tentang Islam? Apa yang awak rasa patut ditukar dalam Islam? Kita tanya ini bukan kerana kita ragu-ragu tentang Islam, tidak, tetapi kita nak cungkil apa salah tanggapan yang dia ada terhadap agama Islam supaya kita boleh memperbetulkannya. Saya bagi contoh. Kalau gelas ini kotor, katakanlah gelas ini kotor, adakah kita akan tuang air dalam gelas yang kotor dan minum darinya? Tidak. Apa kita akan buat? Kita akan bersihkan gelas dulu, baru tuang air yang bersih. Pemikiran orang-orang bukan Islam sudah kotor, dicemari dengan salah tanggapan terhadap Islam. Bersihkan itu dulu, baru isi dengan penerangan tentang Islam, barulah lebih berkesan. Kalau tidak, kita cerita 100 kebaikan Islam, dalam kepala dia masih ada 3 lagi perkara yang dia tak puas hati tentang Islam. Kerana benda yang dia tak puas hati, dia tak jadi masuk Islam. Itu yang menghalang dia, contohnya. Jadi kita bersihkan. Bila dah bersihkan, kemudian baru cerita tentang Islam. Kadang-kadang kita mungkin naik bas, kita mungkin juga naik kereta api atau kapal terbang, dan kita jumpa penumpang sebelah kita bukan Islam. Mungkin selama 2 jam, mungkin selama 5 jam kita bersama. Bagaimana cara nak berdakwah? Mula-mula berkenalan dulu, dari mana, pergi mana, apa khabar, sihat ke, semua berkenalan. Kalau ada biskut ke apa-apa, kuih lebih ataupun air kotak lebih ke, nak minum ke. Kalau dia tak ambil, jangan paksa, sebab mungkin dia takut kita bubur dadah pula dalam tu. Kita offer, kalau tak mau tak apa. Lepas tu kita dah bincang-bincang, masuk bab agama. Bagaimana cara nak berdakwah bukan mudah. Saya masih ingat lagi, pertama kali saya nak berdakwah dulu dalam bas, suspend, takut. Macam mana nak mula ni? Kita rasa takut. Jadi apa yang kita buat? Pasang niat dulu, saya nak berdakwah dengan orang sebelah. Kalau saya tidak berdakwah dengan dia, di akhirat nanti mungkin dia akan bertanggungjawabkan saya. Nombor 2, kita berdoa kepada Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, tolonglah aku, bantulah aku, izinkanlah aku, berilah ilham kepada aku untuk berdakwah dengan orang sebelah ini. Ya Allah, bukakanlah jalan supaya aku dapat berdakwah dengan dia. Kita berdoa, lepas tu kita cerita, niat dah pasang, kita dah doa, kita cerita. Secara tak langsung Allah akan membuka pemikiran kita, Allah akan memberi ilham kepada kita. Kita akan mendapat idea yang tak pernah kita terfikir. Idea itu akan keluar dengan automatiknya.
dan kita dapat menyampaikan dakwah. Dan selepas menyampaikan dakwah, kita tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Contohnya kita boleh mulakan, mungkin dia pakai cross. Tanya dia, apa itu? Dia kata itu ialah cross. Cross ni apa? Oh, ini orang Kristian percaya, pakailah. Kenapa? Sebab orang Kristian percaya Jesus Christ telah disalib di cross. Oh, Jesus Christ disalib, dia matilah. Dia mati. Jesus Christ itu siapa? Tuhan. Jesus Christ Tuhan ke? Tuhan boleh mati ke? Tuhan tak boleh mati. Habis itu macam mana pula Jesus Christ tu boleh jadi Tuhan? Kalau dia Tuhan, mana dia boleh mati? Tak. Dia tu manusia. Sebagai manusia cukup ke untuk dia menebus dosa semua orang? Kalau cukup, tak payah dia mati. Orang lain pun boleh mati sebagai manusia. Tak. Dia ni 100% man, 100% God. 100% Tuhan, 100% manusia. Seperti yang kita bincangkan tadi. Tanya dia balik, boleh tak awak tolong lukis untuk saya satu segi 4 yang bulat? 100% segi 4, 100% bulat. Oh, tak boleh. Jadi dengan cara kita bertanya, dia akan mula berfikir. Kalau yang sebelah kita ni, katakan wanita India, Hindu, dia letak apa ni kita panggil ni? Nanda. Bukan nanda tau. Nanda tu artinya ketam. Saya tak pernah tengok orang India letak ketam dekat sini. Itu potu sebenarnya, potu. Ataupun kalau India Utara dia panggil tikah. Potu ini, kita tanya dia, anti ya, apa pasal awal letak ini? Dia cakap, oh ini kah, kita orang India kalau letak ini warna merah, itu artinya itu perempuan sudah kahwin. Jadi kalau sudah kahwin, itu laki-laki tak boleh kacau lah. Oh, itu macam kah? Kita orang dalam Islam, itu perempuan sudah kahwin kah, belum kahwin kah, lelaki memang tak boleh kacau. Cara kita berdakwah. Lepas tu tanya dia, apa itu Hindu? Tanya dia, itu Tuhan itu ada macam gajah punya, tu siapa? Tanya dia, biar dia cerita. Lama-lama dia sendiri akan tengok agama dia tu macam tak betul. Jadi sedikit demi sedikit kita boleh masukkan. Baiklah, sekarang ni bila kita nak berdakwah, ada adab berdakwah. Sebab kalau cara berdakwah tak kena, tak betul, kita bukan tarik orang kepada Islam, kita akan buat orang lari daripada Islam. Yang pertama sekali kita kena sentiasa ingat daripada surah Al-An'am